Untuk 2026 Super Copa de España, perlawanan yang menarik, kita dapat menyaksikan perlawanan El Clasico, Barcelona bertemu Real Madrid. Dia macam skrip tahun yang lepas, 2025, seperti mana kita pun tahu Barcelona jumpa Real Madrid juga dekat final. Okey, untuk tahun 2026 apa yang terjadi tuan-tuan? Untuk separuh masa pertama 30 minit awal tu memang sejujurnya ngantuk, slow, sebab kita semua tahu typical Barca memang diorang akan main position game, sangat-sangat slow ya. Aku ngantuk sejujurnya, tapi selepas 30 minit dan ke atas dia dah jadi semakin menarik lah. Gol pembukaan dijaringkan Rafinha, itu pun nasib baik dia skor, sebab sebelum tu dia ada satu betul-betul chances yang terbaik tapi dia tak skor. So dia skor selepas minit ke 30 lebih plus-plus macam tu, dan selepas itu Vinicius Junior skor untuk gol penyamaan. Dan selepas dia Vinicius Junior skor, Lewandowski pula skor. Dan betul-betul sebelum tamatnya separuh masa pertama, Real Madrid dapat skor balik dan menjadikan 2-2. Bayangkan first half 4 gol weh. Masuk je cerita second half, lebih menarik sebab perlawanan jadi lebih intens. Tak El Clasico lah kalau tak ada gaduh-gaduh ya tuan-tuan. Mbappe memang tak start as a first team, tetapi Mbappe masuk pada minit ke-80 kalau tak salah. Tetapi sejujurnya amat-amat mengejutkan Xabi Alonso mengeluarkan Vinicius Junior dan memasukkan Mbappe. Sebab apa? Selepas masuk je Mbappe, dia tak function pun guys. Dia tak function pun. Gol kemenangan dijaringkan oleh Rafinha. Gol ni ada reflection daripada Asensio, tapi patut kita bagi kredit kepada Rafinha juga sebab dia try. So perlawanan berkesudahan 3-2. Sekali lagi Real Madrid berputih mata di final Super Copa.